Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terkini daripada pihak kesihatan Lubnan tentang ramai mana yang telah dilaporkan meninggal dunia dan juga cedera ringan dan cedera parah di Lubnan. Nak tahu lebih lanjut? Jom dengar sampai habis. Kerajaan Lubnan kini telah dikeluarkan satu statement dan dikatakan oleh Majlis Kesihatan ataupun Kementerian Kesihatan Lubnan di Beirut, pada semalam telah dilaporkan seramai 2,387 orang yang telah meninggal dalam peperangan ini semenjak awal bulan Mac baru-baru ini. Dan dikatakan oleh Majlis Kesihatan Beirut itu dikatakan seramai 7,602 orang yang dilaporkan antara cedera ringan dan cedera parah kerana serangan yang dilakukan oleh pihak laknatullah Israel atas negara itu.